kita ada solat hajat perdana khas selamatkan zakat negeri Pulau Pinang. Kita solat hajat ramai-ramai untuk Allah Ta'ala tunjuk kebenaran kepada kita. Yang mana perbuatan yang betul, yang mana perbuatan yang salah. Kalau ada betul penyelewengan zakat, kita nak minta kepada Allah Ta'ala agar Allah laknat orang yang penyeleweng zakat ni. Setuju tak setuju? Setuju. InsyaAllah tuan-tuan. Kita buat solat hajat khas. Lari pilah mana pun. Pi Mekah ke, pi buat haji ke, pi Madinah ke. Tapi hang seleweng amanah umat Islam. InsyaAllah Allah takkan lepas orang-orang yang macam ni, insyaAllah. Besok malam, hari Sabtu, malam esok, bercakap berdasarkan kebenaran, berdasarkan apa yang kita ada. Jadi ini amanah umat Islam. Ini amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat ni amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala akan bagi kemenangan kepada orang yang nak menyeleweng amanah yang diberi. Betul tak betul tuan-tuan? Tuan-tuan, kita akan jumpa esok malam di markas PAS Sponsor 1000. Kita buat solat hajat perdana, munajat perdana, memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala.